Okey, Assalamualaikum semua. Kita bersama dengan Tok Sukun pagi ni. Hari ni kita nak dapatkan satu cerita sejarah lah. Cerita sejarah iaitu Senoi Prak. Siapa pernah dengar Senoi Prak? Siapa kalau tak pernah dengar, jom kita ikuti siri pagi ni, cerita pendek tentang Senoi Prak ni. Okey Mancot, boleh cerita sikit kat kita punya viewer, sebab ramai yang minat sejarah Mancot. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam seantero dunia. Siapa yang dengar tu dia tahu lah. Salam Kedah weh. Salam Kedah. Hari ni bukan apa, sebenarnya kita santai-santai pagi ni. Jadi hampa perlu ingat, aku bukan ahli sejarah dan aku bukan pengkaji sejarah, aku bukan profesor. Hanya sekadar perkongsian sebagai hiburan pagi sempena minum kopi apa semua. Jadi ramai yang tertanya-tanya. Aku rasa kalau aku tanya hampa Senoi Prak pun hampa tak tahu apa dia Senoi Prak. Yang tahu kalau orang Kedah dulu, kalau dia cakap dengan kawan, hang ceduk selelok sikit lagi aku perak hang. Depa tahu sebut dia. Sebenarnya Senoi Prak ni baru ni yang boleh timbul idea ni bukan apa. Ada follower baru ni 2-3 hari lepas dia panggil, dia kata tengok Tok Sukun ni macam orang perang. Orang perang baru timbul. Sebenarnya orang perang ni dia berkataan daripada suku Senoi, suku Semai. Suku Semai ni kalau Senoi Prak tu bermaksud orang perang. Senoi tu ada orang, Prak tu adalah perang. Jadi bermaksudnya orang perang. Siapa depa ni? Jadi tak ramai YouTuber yang cover benda ni. Sebenarnya kalau orang hampa jangan marah aku nak, kadang tu mata aku belilau mata. Sebenarnya aku duk cari handphone tak jumpa. Aku masalah spotlight aku tak berapa nak menyala. Jadi yang mana yang dengar dalam live pun hampa boleh tanya soalan dekat tu. Hampa jangan tanya aku, hampa tanya aku tak nampak. Jadi berbalik kepada Senoi Prak tadi ni. Dia sebenarnya depa ni adalah pahlawan-pahlawan tanah Melayu masa zaman komunis. Depa ni adalah tulang belakang kemerdekaan. Tapi ramai orang tak tahu sebenarnya siapa Senoi Prak ni. Senoi Prak ni adalah bahasa Semai yang bermaksud orang perang. Dalam tu dia ada suku kaum Semai, dia ada suku kaum Temiang, lepas tu dia ada suku kaum apa lagi kita Batik pun dalam tu pun ada. Dia semua orang asli. Jadi bagi aku biasa dengan orang asli ni. Aku tak suka panggil orang asli. Aku akan panggil orang pribumi ataupun puak-puak pribumi. Jadi dia ni banyak sumbangan kepada negara. Kalau yang hampa tahu, mereka ni terlibat dalam perang masa komunis. Yang kita yang ada lah ni ilmu-ilmu hutan, pokok-pokok lah apa semua banyak kita belajar daripada mereka. Jadi aku pun pagi ni terkejut. Jadi memang mana buat video dah lah aku. Hari ni dah jadi macam orang Senoi dah aku pagi ni. Rambut tak ada ikat lagi. Bukan apa, aku terbabas pagi ni. Semalam tidur lambat bangkit tadi pukul 4 kelang kabut tak dan. Okey, berbalik kepada Senoi Prak. Senoi Prak ni dia sebenarnya ditubuhkan tahun 1950. Dia mula himpun ni pada tahun 1955. Jadi hak kaum-kaum ni maksudnya orang asli, orang pribumi. Lepas tu depa pribumi ni depa memang hebat. Depa memang hebat ilmu hutan, ilmu dalam menjejak binatang, memburu, dalam penggunaan senjata-senjata. Depa ni memang hebat puak-puak ni. Lepas tu betul-betul British iktiraf pada tahun 1957 pada tahun kemerdekaan. Lepas tu dia susuli dengan darurat. Jadi puak-puak ni memainkan peranan yang penting. Dia ada dua tempat kem depa ni, iaitu di Pengkalan Hulu dengan satu apa nama di belah Perak dia panggil Pekan Gubir. Apa lagi aku tak ingat dah nama tempat dia. Dia ada dua kem. Maksudnya pada mula tu dia hanya berapa orang, 12 orang, 6 orang macam tu. Lepas tu pada tahun 1997 dia himpun jadi 20 orang. Lepas tu dia dah mula bila Senoi Prak ni mula dah masuk. Jadi kehebatan depa ni kita tengok. Depa memang bila dah ditubuhkan jadi Malaysia, tanah Melayu masa tu, dia panggil komando-komando orang yang ni untuk nak melatih menggunakan senjata api, bahan-bahan letupan apa semua tu. Tapi mereka prefer senjata mereka sendiri. Senjata mereka sendiri adalah sumpit dan juga beliung. Kalau hampa tengok logo Senoi Prak tu, dia ada sumpit dengan beliung. Jadi sumpit pok-pok ni
makan macam kita ni sumpit, hang sumpit ayam pun tak tembus. Jadi kekuatan sumpitan puak-puak ni kalau kita susun manusia 3 orang, maksudnya dia boleh menembusi 3 orang. Kelajuan dia memang hebat. Ataupun masa tu CIA mengiktirafkan Sungai Perak ni sebagai silent killer. Depa tak ada guna apa-apa, depa pakai sumpit bro. Kalau ratio ataupun dia panggil apa, nisbah Sungai Perak ni pada masa tu 1 nisbah 16. Maksudnya seorang Sungai Perak dia boleh membunuh 16 musuh. Tu hebatnya. Banyak. 1 nisbah 16. 1 nisbah 16. Hantar seorang Sungai Perak je. 1 nisbah 16. Jadi tentera kita masa tu, ahli ni pertahanan negara, dia nisbah kita paling tinggi 1 nisbah 3. Depa ni 1 nisbah 16. Memang betul. Jadi masa memang betul-betul silent killer. Pok ni dia lepas tu dia dia menyusup dalam hutan ni, memang orang tak sedar. Bulu dia hilang. Kita tak sampai, kita makan sumpit ni. 1 nisbah 16 pok ni. Lepas tu pula masa bila ada satu pertempuran, kalau tak silap di Gubir, masa tu yang kamp komunis tu, tentera kita tak boleh nak masuk sebab pertahanan mereka memang dahsyat. Jadi tentera kita tak boleh nak masuk. Lepas tu askar kita ni berunduk ke belakang. Lepas tu Sungai Perak ni masuk. Bila Sungai Perak ni masuk, komunis bercamuk lari. Pok ni masuk, mereka masuk mula tu baru askar kita ikut follow. Tu kehebatan Sungai Perak. Lepas tu dia pernah diambil oleh CIA pada tahun 1964. CIA pinjam ke Vietnam. CIA masa tu dia di bawah Amerika lah. Dia pinjam Sungai Perak ni ke Vietnam untuk nak melatih tentera-tentera Vietnam daripada skill apa nama dia panggil apa, survival, lepas penggunaan senjata apa semua. Lepas tu bila dia duduk di sana, dia ada macam menimbul ketidakpuasan hati komando-komando Vietnam sebab yalah orang luar mengajar, lepas tu mereka pun dibawa balik. Selepas tim yang dia tubuhkan tu dah boleh berperang, mereka balik lah. Lepas tu yang peristiwa hitam pada Sungai Perak ni pada tahun yang tu 64-68. Lepas tu dia CIA bawa Sungai Perak ni, sekumpulan Sungai Perak ke Laos. Jadi Laos bila mereka sampai, mereka mula perang, ramailah yang mereka bunuh. Dalam perang-perang tu Amerika kalah. Bila Amerika kalah, CIA tinggal mereka dekat Laos. Dengan harapan mereka mati di sana. Lepas tu dengan kehebatan Sungai Perak ni, mereka berjalan kaki balik ke Tanah Melayu. Jalan kaki? Daripada Laos, berjalan kaki. Selamat mereka noh. Selamat sampai di Tanah Melayu. Tapi adalah 2-3 orang terbunuh. Biasalah dalam masa perjalanan tu memang kena serang kau-kau daripada Thailand lah apa semua. Jadi mereka sampai di Tanah Melayu. Mereka ada satu batalion lah, ada ramai lah. Mereka ada ramai sampai ke 2,000 orang. Lepas tu bila yang jadi tu bila start macam division Sungai Perak. Division Sungai Perak. Lepas tu dia di bawah masa tu dia panggil PPH, pasukan poli hutan. Dia di bawah pasukan poli hutan. Di bawah pasukan poli hutan. Lepas tu dia bila dah ambil tu, bila komunis bila terjadinya bila dalam orang asli tu, komunis dah mula ambil depa dah, orang asli ni komunis tahu kehebatan orang asli. Sebab tu British dia potong, dia ambil. Lepas tu yang mana yang masuk komunis, senut geng-geng pribumi yang masuk komunis, depa serap, depa panggil balik, masuk balik dalam Sungai Perak. Lepas tu beberapa orang depa ni masuk ke sempadan Thailand, pujuk habis orang-orang asli yang mana ada ni untuk nak bantu British melawan komunis. Tu yang kehebatan dia. So batalion Sungai Perak ni adalah memang daripada bangsa Senoi itu sendirilah. Bangsa Semai, Temiang. Lepas tu ada lagi satu bangsa. Depa ada 3-4 suku kaum. Semua orang asli.